the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of... Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa aku lagi di Fabras Fish Hunter. Okay guys, rasanya macam dengan lama tak buat video ni. So coba try test. Tengok hari ni, bukan kata hari ni lah, 2-3 hari ni hujan manjang. Lagipun aku demam. So banyak hari jugalah tak mancing. Tagih punya pasal ni pun duk hujan lagi ni. Hujan renyai-renyai kan. So, petang ni aku keluar agak mancing dekat-dekat dengan rumah aku, dalam taman aku ni, kawasan sungai kecil ni, depan taman ni. Kat sini aku difahamkan banyak ikan haruan. So kita try tengok petang ni macam mana. Ada sambaran ayam. Sebelum ni ayam surut papat. Sebab tu ikan galak, ikan haruan kan. Ni dah hujan, ayak naik tinggi sikit, tapi still nampak boiling, rancak air lah. Ikan puyuh, ikan keli, ikan haruan pun ada kot. Jom kita try tengok. Jom guys, follow. Okay guys, kita try layan SP 8cm dari Kaidoku, jihit 5 gram. Kita try tengok. Kalau kata ada sambaran balas tak lekat ke apa ke, kita tukar pakai SP kecil 6cm. Kita try 8cm dulu. Tengok ada tak. Bismillah. Dia duduk atas motor. Oh, jangan ada tu. Tapi tak nampak buih pun. Tak ada. Ada boiling kasak-kasak ni. Dia orang makan depan ni guys. Makan depan ni. Depan ni buat lari. Oi, lampau. Ada lagi ke? Ada tak tahu. Bising. Tinggal kan. Haram jaduh. Makan tinggal. Bodoh. Okay guys, aku dah tukar SP pakai SP 6cm. Tukar lopak. Korang jauh main depan sikit. Lopak ni tengok. Lopak sana tak ada ketuk pun. Coba aja demi secebis strike. Pedih tali ni. Tu makan lah. Tu macam kasar je makan ni. Lagi lu tali. Nak pergi mana? Tu dia bawa.
Duk. Duk. Oh, dia bawa pi dalam. Dia bawa pi kasak guys. Kasak guys. Inilah yang kita cari guys. Tu dia ada tekan. Lock drag guys. Ui, kasak guys. Wow. Haruan ke apa ni? Aku nak buat macam mana ni? Kasak ni guys. Dia gorgon. Uish. Gorgon guys. Jangan lambung. Jangan lambung. Mai. Angkat lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap guys. SP6cm guys. Tuh guys. Wah. Ini baru gorgon. Gila dia tekan. Padu amat. Kilo dah boy. Tuh. Casking Valiant Eagle Pro. Mantap guys. Pakai dengan rentaka Capture 1.5 mainline 15 LB dari Zef Relic. Gambar aku ni. Apa nak tahu cara aku tekak gambar? Kalau aku mengai seorang-seorang macam ni lah. Aku letak handset aku kat situ. Aku set timer. So nasib lah aku kena tune ni hari lah. Aku nak duduk macam mana. Aku nak duduk belah sana. Aku letak kat sini. Letak kat sini. Macam tu. The setting. Countdown 10 second. Right. So aku kena tengok timing. Tengok macam mana. Biarilah elok. Allah Akbar. Tu aku kena duduk kat situ. Allah Akbar. Besar banget. Sak. Alright. SP ni lah guys, 6cm. SP ni lah aku duk ni main bleeder. SP ni dari mana? Duduk tengah-tengah aku nampak. Tengok. Tengah-tengah aku bengkok. Rezeki nak naik kat ikan. Kena solid kan. Duduk lah. Memang hook ni dia cepat ni, cepat bengkok. Payah. Dia ni jangan nama hook ni. Dia punya rawit ni, mata pandan tu pun dah tak ada lah.
boleh pakai lah. Ejah-ejah sikit. Hari tu aku balas, hari tu sekali balas lah. Saya kasak nak urut bengkok, lucu ikan. Hari ni nak jadi rezeki. Nak tak?